Ditertawakan oleh gadisku namanya Husna. Oh Husna, orang secantik nama. Cantik luar, cantik dalam, cantik macam mama. Hati macam grandmanya, anginnya macam papa. Kalau dah merajuk nampak muncung sampai sana. Hai guys, kembali kepada channel saya. Okey, masa ni aku pergi mall dan aku terpaksa ambil cuti dan kena ambil cuti juga sebab aku nak kena tukar line yang aku problem. So aku nak pergi ke mall lah. Dan aku kena bawa ayah aku sebab aku pakai IC dia dulu, pakai nombor aku. Nombor aku tu nama ayah aku. Okey, tu dia. Dan masa ni aku tengah mencari-cari okey, aku dah jumpa dah U-Mobile dan Celcom dekat sebelah tu. Dan aku nak tukar Celcom bukan U-Mobile. Dan masa ni aku settlekan, tak payah bayar dulu. Kita settlekan masalah yang problem yang kita nak dengan abang tu. Dan masa ni aku nak betulkan tudung aku dah barai sangat-sangat barai. Dan ayah aku pergi tandas, so aku terpaksa kena pergi tandas jugalah. Sebab sekali dah alang-alang kita nak dia nak pergi tandas, kita sebagai perempuan tahu-tahulah kita mesti nak kena cantik kan. Oi, lamanya ya Rabbi. Tapi sumpahlah baju ni, oi, ketat betul. Aku pun tak perasan baju ni seketat itu ya. Dan terpaksa aku kena cover dia punya okay. Aku rasa tak lah, aku pun tak tahulah. Aku nak cakap apa lagi pun aku tak tahulah. Oi, lama sangat ni aku punya siap. Biasalah perempuan kan, kita kena, orang kata cantik-cantik lah sebab kita nak pergi ke mall, memang nak kena cantik lah kan. Sebab ada orang kan, kalau tak ada orang, tak ada yang kita nak cantik-cantik. Kalau kat rumah je muka serabai je. Okey dah, itu je lah guys. Aku pun tak tahu nak cakap apa. Dan okey, dekat nak siap dah ni. Dan muka aku sangat menyedihkan je. Aku pun tak tahu sebab maybe aku pakai lens. Okey, aku dah angkat phone ni. Okey, tada, bye. Cantik lah. Tada, dah siap. Okey, aku merasakan aku cantik dan aku kena tukar angle. Okey, kita pergi ke sini. Okey guys. Okay, boleh buat JJ guys. Kalau macam ni caranya, kita boleh buat JJ. Tak ada cik. Macam tu. So sekarang, hi guys, welcome back to my channel. Okay, nampak macam aku bersendirian kan? Tapi memanglah, ya, betul. Okay, ni aku nak beli jam. Jam aku dah warna macam kelabu-kelabu sangat. So aku beli 2 jam. Korang macam tak kenal aku ni memang orang yang setia dan setia sangat-sangat beli jam. Okay, masa ni aku nak tunjuk lah aku beli apa ya. Aku beli jam untuk keluar dan aku nak beli jam untuk dekat, keluar dengan apa tadi? Aduh, aku pun lupa dah. Keluar dan ke tempat kerja aku dah setia sangat pakai jam DIY tu. So kita beli kat Padini guys. Dia jarang beli kat Padini dah lah mahal. So bukan mahal, dia boleh tahan lah. Kalau untuk orang yang macam aku ni, aku rasa mahal. Tapi boleh lah, dia macam tu. Boleh lah kan, sebab gaji pun dah berapa dah. Dah tak macam dulu, terlalu tinggi kan. Dan masa ni pula, jam aku yang baru aku beli yang silver tu kena potong sebab dia terlalu, apa orang kata, terlalu panjang terlalu lebih sangat sampai tak boleh nak pakai. Orang tu pun satu dah tahu dah macam tu, buatlah yang jenis boleh ngam-ngam. Tak pasal-pasal aku nak kena bayar RM10 semata-mata nak potong benda tu je. Okay, so kita exercise lah masa ni sebab ada kedai baru dekat area sini. Tengok, tada, cantiknya. Tapi nampak gemuk tu. Sumpah gemuk. Aku merasakan diri aku gemuk. Lama pula tu. Aku pun tak tahu. Lupa pula masa ni nak on mic. Dah, aku pun tak tahulah nak cakap apa sekarang ni. Okay, kita tengoklah. Wah, cantiknya kasut. Ada bapak aku pula. Korang tengok tu, kasut banyak guys. Okay, ni masa ni aku just nak tengok je lah badminton sebab aku suka main badminton. Tapi orang tak nak ajak aku. Yang itu yang sangat menyedihkan. Aku suka main badminton tapi orang tak nak ajak aku. Aku tak tahu kenapa. Maybe sebab aku memang tak suka berkawan kot. Sedangkan aku banyak mulut je. Korang tengok ni, aku pun banyak mulut kan.
Tapi orang kena bercakap dengan aku dulu, baru aku boleh bercakap dengan orang. Macam tu lah. Harga dia sangat mahal je. Dan makeup aku masa ni sangat crack dan aku sangat benci tengok muka aku. Maybe sebab aku tak pakai semai mata kot. So tak lah, aku tak tahulah atas kurang. Dan masa ni aku cakap kasut roda aku udah siap belum? Belum siap belum? Dia macam tu kan, dia macam tiba tapi tak apalah. Okay, dadah, bye bye. Okay, jumpalah korang next video. Ingat dah habis lah, rupanya belum habis lagi. Kita tunjuk makanan dulu, okay guys. Okay, inilah kita beli ricis dan apa ni, air banyak. Kau nak kembungkan perut ke apa Husna? Mentang-mentang kau dah lama tak keluar, kau baik. Kau lah ratu makanan. Kalau kat mana-mana mesti post. Okay, tengoklah. Ya Allah, aku pun tak tahulah. Aku tengok diri aku pun aku takut. Okay, tapi tak habis lagi guys. Tengok, next video pun ada lagi. Okay dah, itu je lah guys. Korang jangan lupa like, subscribe dan share. Bye bye, kita jumpa next video. Okay, korang bersambung lagi dengan video kita. Tengok, kita tengah nak pergi mana ni? Pergi ke festival hair walk makanan guys. Ada orang tu dia ajak kita pergi hair walk. Dia tahu kita balik pukul 7, kita kena gerak. Korang tengoklah tu. Mall pun still buka lagi guys. Ni masa ni pukul berapa pukul 8 ke 9, aku tak sure. 9 kot. 8 lebih. Sebab aku tengah siap-siap. Kalau korang tengok pemakaian aku, korang mesti terkejut. Kenapa aku pergi festival dengan pemakaian begitu masa nak pergi mall. Okay, korang tengok sekejap. Dia kalau nak U-turn daripada sini memang sangat jauh. Kalau korang nak U-turn, dia kena hujung sekali dekat traffic lah baru korang boleh U-turn. Dan sekarang ni tengoklah aku, ya Allah, aku pun tak tahulah apa aku buat dekat atas motor dengan tangannya nampak lagi. Dan aku tak sabar. Korang tengoklah pergi hair walk. Jangan pergi hair walk guys, sebab asyik kerja je. Kita pergi makan lah guys. Korang tahu aku buat makan kan. Okay, ni sekarang ni perjalanan ke festival sangatlah jauh guys. Kalau korang tengok, jangan jauh. Tapi dekat nak sampai dah masa ni. Sangat lapar dan ramai sangat guys. Korang tengok ada Central Mall, Square Mall. Korang tengok sini banyak makanan aku rasa. So aku just try. Sebab dia dekat-dekat dengan mall je ni. Okay, waktu ni kita nak cari parking dan sangat ramai. Waktu ni tak ada ramai sangat lagi, tapi boleh lah. Dan kita jumpa parking dan aku sangat takut. Aku bawa, kau tengok dia bawa macam mana. Okay, kita dah sampai. Tengok, ada soto Madura, ada kunafa Aiwa. Dah banyak sangat makanan dan tak tahu nak beli barang makanan apa. Dan sangat ramai. Dan aku jumpa seseorang guys, Akidus guys. Tapi aku tak sempat bergambar sebab aku dia malu. So aku malas nak ambil gambar. Aku dah cantik, tak ada orang aku nak bergambar pula. So korang tengoklah, aku beli air. Aku just nak rasa je air ni. Macam acah-acah kan orang kaya nak beli air mahal-mahal. Air ni mahal weh. Tapi ni memang standard pun harga air macam ni. Tak pelik pun guys. Tapi aku boleh kata boleh lah. Tak sebab mana pun boleh lah, biasa je. Maybe sebab aku kurang kot minum air cheese. Sebab ni kan viral, aku beli je lah. Aku bukan beli ni je, aku beli makanan juga. Nasi lemak udang dengan ayam kicap guys. So korang tengoklah video ni, aku pun tak tahulah. Korang tengok, ramai weh. Tengah masa ni kita tengah order. Wah, okay, tu je.